Okay guys, so aku nak tanya satu soalan lah dekat korang. 2026 ni ada lagi tak yang masih stuck buat konten hanya disebabkan korang tak cukup peralatan dan sebagainya? Aku rasa korang dah boleh stuck dekat sebab-sebab macam tu. Sebab apa? Bermula beberapa tahun lepas, especially 2-3 tahun lepas, banyak sangat peralatan-peralatan dan juga gadget-gadget content creator yang korang boleh dapatkan dekat pasaran dengan pelbagai pilihan. Macam aku bukan apa, aku sharing ni sebab apa? Sebab dia terlalu multiple choices tau. Macam luas gila pilihan yang korang boleh buat. Apa yang paling penting adalah korang kena define korang nak guna dengan cara macam mana, nak guna untuk apa yang paling penting dalam pemilihan gadget-gadget ataupun peralatan ataupun gear yang korang nak gunakan. Kalau macam aku sekarang ni, sebelum ni aku banyak melekat dengan beberapa mic untuk wireless mic lah. Sekarang ni aku banyak dengan Holyland Lux A1. So untuk mengelakkan pembaziran, sebelum korang buat apa-apa saja pembelian, korang define dulu apa sebenarnya korang nak buat, and then korang survey, review apa semua dan sebagainya. Kalau ngam, terus beli. Harga pun kadang-kadang memang tak mahal sangat pun. Ada yang korang boleh dapatkan dengan harga bajet. Ada beberapa brand yang mengeluarkan dengan harga bajet, termasuklah tripod, lighting, wireless mic, apa lagi ya, macam-macam lagi yang korang boleh dapatkan dekat pasaran sekarang ni untuk korang completekan gear korang yang simple, yang straightforward, yang korang boleh pakai terus untuk korang shoot content kat mana-mana, especially content yang melibatkan affiliate kan. Kalau affiliate kan macam kena kejar level dia, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8 dan sebagainya. So korang perlukan satu setup yang simple, yang memberi semangat untuk korang buat konten. Kalau yang bukan affiliate pun, korang kena cari satu setup yang paling sesuai dengan diri korang, yang membuatkan korang bersemangat untuk buat konten. Bukannya macam yang tak semestinya paling canggih, tapi yang paling fleksibel. Maksudnya gear tu korang boleh pakai dengan selesa, boleh setup dengan cepat dan sebagainya, boleh membuatkan korang lebih aktif untuk buat konten dan sebagainya. Itu saja aku borak-borak pada hari ni sambil aku tengah on the way pergi tempat kerja ni. Hujan babe kan, hujan pula lebat weh. Tadi tak hujan, okey je. So jangan limitkan diri korang, jangan stopkan diri korang hanya disebabkan, jangan stopkan diri korang untuk buat konten hanya disebabkan alamak aku tak ada gear mahal lah ni, aku tak ada gadget-gadget mahal lah. Tak ada. Sekarang korang boleh dapatkan macam-macam, dan pastikan dapatkan gadget atau gear yang paling bersesuaian dengan korang. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, gerak dulu, ciao. You dengar, you dapat.